Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Selamat pagi. Hari ni Abli nak show up sikit lah. Apa dia? Hasil karya Abli tentang bagaimana kita menonjolkan warisan kita. Inilah kalau bukan kita nak up kita punya warisan, siapa lagi kan? Ni di antaranya lah, bukan semua sekali Abli show kat sini sebab antaranya Abli cuba up dari segi sosioekonomi, sosio budaya kan, cara hidup orang kita lah kan? Yang telah lama, yang makin lama makin dihapus. Terus sekarang budak-budak dah main gadget, dah tak ada lagi macam-macam gadget lah, dan tak ada lagi benda-benda yang kita mewarisi apa tu, benda-benda yang tradisional kita lah, terutama Melayu. Okey, dalam memartabatkan, mengingatkan, mengimbaskan, mencatat warisan ni, Abli cuba disiplinkan diri. Abli buat semua hasil karya Abli kalau boleh mengenai warisan kita lah, segi seni bina dia, sosioekonomi, semua sekali lah kan, cara hidup. Okey, ni hak mula-mula sekali Abli fokus pada negeri Kelantan lah, sebab kat sana masih banyak lagi secara tradisionalnya diamalkan, masih lagi dibuat, diimplementasi, masih lagi operasi kan, lebih kurang gitulah kan. Contoh permainan rebab ni masih lagi ada di Kelantan. So ini salah satu apa tu, ciri-ciri warisan budaya lah. Ni keadaan ekonomi orang dulu, kalau dia nak buat gula tu, dia ambil nira kelapa, masak jadi gula Melaka. So jadi manisan lah. Masa tu tak ada tebu lagi kot, tak ada orang buat gula lagi. So inilah sumber gula kita lah dulu-dulu. Orang ni tengah naiknya, dia guna, kita panggil tukir bekas tu untuk taruh nira. Maknanya daripada satu pokok kelapa ke satu pokok kelapa, dia jelajah dalam masa sehari tu, dia kumpul lah nira kelapa tu. Untuk dimasak, dia jadikan gula, kita panggil nis karet, ataupun orang sini panggil gula Melaka. So begitulah cara hidup orang kita dulu lah. Segi ekonomi dia buat benda ni, dia boleh jual dan sebagainya lah. Ni pula tikar mangkuk. Di samping dia guna tikar tu untuk kegunaan harian dekat rumah, dia pun boleh menjana ekonomi jugalah. Pakai kain kelubung kan, batik kan, kain sarung dia. So kita nampak pelbagai budaya tu masih lagi ada lah kan. Ciri-ciri Melayu lah, maknanya kain kelubung, ada batiknya, ada kain sarungnya, buah tikar kan. So dalam image yang Abli cuba gambarkan dalam karya ni, bagaimana kita up warisan kita. Macam Pak Cik ni, dia pakai semutar tau, kita panggil kain lepah. So ada pelbagai kategori kain lepah lah. So dalam ni kita boleh tengok lah cerita lebih kurang lah. Ni pula Pak Cik Abdul Rahman ni tengah ngukir. Ni salah satu aktiviti zaman dulu lah kan, ukir kayu untuk buat perabot, untuk buat hiasan dan sebagainya. Ciri-ciri estetik ni masih lagi ada kat sana, banyak lah, maknanya boleh jumpa lagi. Ini contoh-contohnya, banyak lagi sebenarnya, macam permainan tradisional, makan ni kan. So ni salah satu dia lah. Dan ni dia cari makan, ngukir kayu kan, buat bunga, buat rumah orang. So ni pun sama juga, ni dia buat bahan untuk bubu. Kalau kita panggil bubu lah bahasa umum, bubu ni perangkap ikan, tapi ni kita panggil gogoh. Abang ni buat gogoh untuk tahan udang.
dekat kawasan, kalau dulu kita panggil air payau lah, air payau, ada udai masuk dan ini alat untuk gogoh ni, alat untuk menahan udang lah. Dan tak ketinggalan ciri-ciri orang Melayu kita dulu, memel lah pakai semutar lah. Gaya semutar dia ada pelbagai kebahasiannya, kain lepas lah pada ikat sini, so ada kegunaan dia lah. Lepas tu kita nampak keringat orang ni kan, maknanya dia cari makan, dia ikhlas hati lah cara orang kampung cari makan. Tak ada kena masalah api, air, elektrik, tak ada. So zaman tu masih boleh kita observe lagi dekat area belah-belah Pantai Timur lah, masih lagi diamalkan. So Abli lahir berkarya dengan warisan kita ni. Dan juga makcik ni pakai kain kelubung, kain lepah, tengah buat sirih. Lalu ni tak ada dah orang makan sirih, tak banyak. Kalau ada besar dua je orang Melayu kita kan makan sirih. Penumbuk tu kita panggil gobek. Kalau kita panggil gobek Penang, lepas gobek juga dia campur dengan sirih, itulah dengan kapur kan. So, macam-macam perkakah dia. Kita tengok dia letak dalam badai, ada cerana dia. So seni tu kita boleh nampak lahir dalam pelbagai bentuk untuk melengkapkan, untuk memeriahkan, untuk digunakan juga dalam satu masa yang sama dalam kehidupan harian. So ini lebih kurang Abli tambahkan lah cara kehidupan kita, warisan kita. Tapi kalau bukan kita nak warisan kita, siapa lagi nak sambung? So kita kenalah masing-masing lah, sama-sama kita jati diri kita tu. Jangan sampai kita punya jati diri tu tergadai. InsyaAllah kun fayakun. Kita jumpa lagi.